Ketua kampung semua, AJK kampung semua datang. Dia tak bagi kami pergi naik kat rumah. Pergerakan tanah masih berlaku, terutama apabila hujan dan tidak mustahil rumah saya akan terus ranap menyembah bumi pada bila-bila masa saja, kata warga emas Badariah Abdul Wahab, 73 tahun. Mangsa tanah runtuh itu menetap di Kampung Kota Perdana, Paluh Hinai dekat Pekan berkata, kejadian tanah runtuh yang menyebabkan bilik mandi rumahnya runtuh pada 17 Disember lalu. Katanya kejadian tanah runtuh itu kali ketiga dialaminya, yang mana sebelum ini pernah berlaku pada 2018 dan 2022, namun tidak menyebabkan kerosakan pada binaan rumahnya. Tembok simen bagi menghalang kejadian tanah runtuh di bahagian belakang rumahnya dibina pada 2018 dan 2022 dengan kos kira-kira RM50,000, namun usaha berkenaan tidak berhasil apabila episod tanah runtuh dan hakisan tanah berulang pertengahan bulan lalu selepas hujan lebat. Dia yang tinggal bersama suaminya, Ramli Isa, 82 tahun, berkata dia dan 3 lagi mangsa tanah runtuh kini terpaksa menumpang sementara di inap desa milik penduduk yang disediakan oleh pihak Masjid Kampung Kota Perdana untuk tempoh sebulan. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Sabariah Karya, 74 tahun, menggesa supaya pembinaan tembok dan cerucuk dilakukan bagi menghalang kejadian tanah runtuh.